Perjalanan ke utara. Hari ni 14 hari bulan Februari 2026 kan. Chinese New Year korang. Korang tengok dah start dah jam. Pagi-pagi ni pun dah start jam korang. So siapa yang nak bergerak ke utara, korang kena inilah atur perjalanan supaya tak terjebak dengan jam. Katanya utara, timur memang banyaklah kenderaan yang bergerak. Kalau korang gerak pagi-pagi okey sangat korang. Kalau dah menghadap matahari naik, matahari tegak ni dia memang makin lama makin ramai. So aku rasa perjalanan ni masih lagi okey. Walaupun banyak kereta, lancar lagi korang. Lancar lagi. Kalau lambat-lambat dia memang jam lagi lah. Jangan lambat-lambat korang. Gerak awal-awal. Jangan petang tau. Petang lagi aku rasa jam jugalah. Bergerak ke utara ni katanya ke timur dalam 1 juta lebih kereta kan. Bergerak ke timur sebab cuti panjang, cuti sekolah, cuti Chinese New Year dan juga cuti bulan puasa Ramadan pertama kan. So ramai ambil peluang bergerak ke kampung. Korang tengoklah. Selalunya kalau time macam ni aku gerak pulak-pulak weekend kan, jalan lancar tau. Ini banyak kereta. Tak boleh buat laju sangat, slow je korang. Ini adalah kawasan rehat Rawang. RNR Rawang. Korang tengok dah start slow dah. Berhenti-berhenti dah. Selalunya jalan kat sini straight je kan. Sekarang tengok. Korang share-share tau kita punya ni. Share-share kita punya video ni supaya ramai lagi tahu pergerakan ni macam mana. Nak bergerak tu korang aturlah perjalanan yang elok kan. Isi minyak penuh-penuh, siap-siap. Top up lah korang punya Touch and Go ke, RFID ke, kan, Smart T ke, Smart Tag. Tengok RR Rawang RNR Rawang. Tengok slow je jalan ni korang. Jadi mana nak bergerak tu pastikan korang dah siap-siap lah. Dah makan dulu. Ataupun kalau jumpa RNR macam rehat dan rawat ni dekat RNR ni, korang makanlah dulu. Perjalanan tak tahu jauh macam ni. Dah macam balik kampung weh. Macam bulan puasa, macam hari raya perjalanannya. Bergerak dengan cepat korang. Nak balik kampung ke apa ke. Kalau korang memang tak nak jam, jadi janganlah korang bergerak ke utara ataupun ke timur aku rasa. Selatan aku rasa tak adalah banyak sangat kenderaan. Selalunya pantai timur dengan utara memanglah ramai yang balik kampung bila musim percutian yang panjang ni. Cuti panjang kan. Katanya Cameron pun jam juga korang. Elakkanlah pergi ke Cameron musim-musim macam ni. Kalau nak pergi boleh, tapi tengoklah perjalanan tu kan. Kalau boleh korang rancang perjalanan, jangan terus pergi menonong je. Utamanya kalau korang nak book hotel ataupun orang kata homestay kan, kenalah awal-awal dekat sana kena awal-awal awak. Pernah tak ada penginapan. Dah sampai sana tak ada penginapan. Kau jangan prepare lah sekian pula kalau bawa anak kan. Nanti terpaksa tidur dalam kereta korang sejuk-sejuk. Musim sejuk pun tengah melanda dekat sana Cameron. Seronok memang seronok. Tapi kalau tak dapat penginapan memang tengok korang. Tengok berhenti lagi wak. Tengoklah slow lagi. Perjalanan kita tak adalah jauh mana. Kalau ikutkan tengok ikutkan dalam berapa je, 59 minit je. Tapi kadang-kadang nak naik balik. Sebab apa? Itulah dia. Jam ni jalannya. Padahal aku gerak pagi dah weh. Gerak dah awal pagi dah ni. Kalau lagi lambat bergerak, lagi lambat lah wak. Nak bergerak kena bergerak awal. Pantas. Jangan lambat. Baik-baik. Kereta. Nampaknya ramai bercuti Bercuti ke balik kampung tak tahulah. Penang pun katanya peak juga korang. Penang pun peak juga. Kalau boleh, kalau korang nak order hotel ke, order homestay ke, korang pergilah booking.com ke, apa lagi tempat, trip.com ke. Order siap-siap tau. Jangan pergi kat sana baru nak order. Nanti tak ada penginapan lah. Susah. Tengok
Korang cubalah komen dekat bawah tu. Korang nak ke mana cuti panjang ni? Adakah duduk rumah sahaja? Balik kampung? Berjalan? Ataupun mencari baju raya? Kalau korang nak cari baju raya pun sesuai tau. Sebab cuti panjang kan. Sebelum puasa pastikan beli baju raya dulu. Sebab bulan puasa nanti haus lah, nak makan lah, lapar lah, penat kan. Pula dengan anak-anak kecil lagilah susah kalau nak bergerak masa bulan puasa. Macam aku suka beli baju raya sebelum bulan puasa bermula. So bulan puasa nanti kita boleh fokus lah dengan puasa kan. Tak penat sangat bekerja-kerja. Bulan puasa pun jam pun lebih tahan juga korang. Kalau kita bekerja kan, jam boleh tahan juga korang. Jangan buat pasal. Tengok suasana yang cantik, menarik. Gitu. Korang tengok. Slow lagi tak bergerak. Inilah dia perjalanan ke utara. Slow lagi tak bergerak. Sekejap bergerak tapi tak boleh laju-laju sangat. Kita tunggu lagi. Okey korang. Korang bolehlah komen dekat bawah korang dah beli baju raya ke belum, ataupun nak ke mana-mana ke cuti ni, cuti panjang ni. Kan susunlah jadual korang. Nak balik boleh. Kalau boleh dielakkan korang Sabtu Ahad ni jangan bergerak dulu. Kalau ada cuti yang panjang, korang pergi beli baju raya dulu. Beli baju raya dulu baru bergerak ke mana-mana lah. Sebab ada setengah masih bekerja tau. Isnin tu masih bekerja, Khamis dan Jumaat pun bekerja. So ambil peluang macam tu lah kalau nak bergerak tempat jauh-jauh ni. Contoh nak ke utara ataupun ke timur, pantai timur lah. Gitu. Tengok korang sampai ujung sana tu. Sampai ujung sana tu masih nampak kereta tu. Sampai ujung sana tu masih ada kereta. Weh korang, slow je perjalanan kita ni. Tengok ni sekarang aku dekat Hulu Selangor. Allah rahmatilah Hulu Selangor. Tengok pergerakan kita. Korang yang mana nak bergerak tu pastikan isi minyak. Kita pesan awal-awal isi minyak siap-siap. Tol isi siap-siap. Makan bawa lah bekal siap-siap. Air botol semua siap-siap. Nak pergi ke toilet pergi dulu. Jumpa RNR je, pergi toilet siap-siap. Perjalanan ni macam balik kampung tau. Macam balik kampung hari raya. Gitu. Korang subscribe subscribe. Lepas tu share video ni supaya ramai lebih tahu pergerakan ke utara macam mana. Subscribe korang. Kita banyak lagi info-info yang kita nak share dengan korang. Okay, share tau. Share ke banyak platform. Pada keluarga, pada kawan-kawan, pada grup-grup mana-mana kan, supaya diorang boleh tahu perjalanan untuk ke utara macam ni lah. Timur pun katanya macam tu juga. Pantai timur pun macam tu juga. Okey lah korang. Bye-bye. Nanti kita share lagi.